Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini saya nak belanja anda kereta-kereta bulanan 300 lebih. So untuk anda yang baru start kerja ke, nak beli kat anak ke, nak beli kat bini jalan-jalan dekat ke, jalan jauh pun boleh. Jom saya belanja anda. So kereta pertama anda boleh pilih Pro 2 Beza tahun 2022, tapi yang ni manual lah, yang ni manual. Kalau kata anda suka kereta manual, boleh pilih yang ni. Yang kedua, korang boleh dapat Proton Persona, yang ni executive spec tau, tahun 2020. Apa? Kereta padu macam ni boleh bulanan 300 lebih saja. Tunggu lagi. So kereta yang ketiga adalah Proton Saga. Proton Saga tahun 2019, tahun 2020 pun boleh. Tahun 2021 pun boleh. 300 lebih saja. Mari. Kalau berminat, roger kita cepat. Seterusnya, Proton Saga juga tapi color lain lah. Boleh pilih color lah. Ada lagi beberapa color kalau korang nak. So yang ni pun boleh dapat bulanan 300 lebih sahaja. Yang keempat, Proton Preve tahun 2018 1.6 turbo. Yang ni yang full spec tau. Bulanan 300 lebih saja. Tunggu apa lagi? Cekau dah cepat-cepat bang. So, yang terakhir, Pro 2 Azia. Yang ni tahun 2022. Bulanan cuma 300 lebih, tak sampai 400. So, kalau berminat macam biasa roger kita. Bye-bye. Assalamualaikum.